Jom hiking di Bukit Kuala Bibang, Semporna, Sabah. Petang ni kami tim Yayasan Ikhlas sempat pergi beriadah di Taman Bukit Kuala Bibang yang terletak di Semporna, Sabah. Sesuai untuk pelbagai jenis umur, untuk korang hiking bertangga ni dan dapat view yang sangat cantik macam ni Subhanallah. Boleh tengoklah korang boleh naik sampai atas ke tak kan. Tapi serius cakap, memang kalau lama tak exercise, semua orang memang mengah betul nak naik atas ni tengoklah tu masing-masing. Tapi bila dapat view macam ni, hilang segala penat yang kita naik bukit ni Dekat atas ni ada kemudahan tau. Ada surau yang comel macam ni sesuai bagi mereka yang nak hiking time-time asar dan maghrib tu. Ada chalet juga dekat sini bagi yang nak tinggal dekat atas bukit, dan juga ada kemudahan toilet di atas ni. Jadi petang ni kami luangkan masa dekat sini, memang cantik dekat kawasan ni. Sebab tu kalau datang ke Semporna ni, mudahlah kalau kita nak jatuh hati dan tengok view yang sangat cantik macam ni. So siapa yang pernah datang ke Bukit Kuala Bibang ni jadi korang kenalah save video ni. Malam kami makan seafood. Rugilah kalau datang Semporna tak makan seafood. Lepas tu sempat pula main futsal macam